Menteri telah menegaskan pertama Jemaah Menteri mengucapkan merakamkan ucapan takziah buat semua keluarga mangsa yang telah terkesan. Bantuan telah diarah untuk disalurkan segera. Menteri Pendidikan Tinggi telah mengesahkan bahawa sekiranya ada di kalangan para pelajar yang merupakan penerima pinjaman PTPTN, maka berdasarkan dasar sedia ada, pinjaman PTPTN mereka telah dilupuskan, dimaafkan. Ya, jadi tidak ada isu melibatkan pinjaman PTPTN dengan 15 orang mangsa yang dimaksudkan. Perdana Menteri juga telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri untuk diberikan bantuan tambahan kepada setiap keluarga mangsa sebanyak RM10,000. Dan arahan juga telah diberikan kepada Jabatan Peguam Negara untuk 10 kepada yang meninggal dan 5 kepada yang cedera. Manakala Perdana Menteri juga telah mengarahkan Jabatan Peguam Negara untuk meneliti aspek dari segi insurans untuk membantu keluarga mangsa bagi kenderaan yang dimaksudkan. Saya serahkan kepada